Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. So hari ini saya nak menerangkan tentang satu lagi task untuk awak punya lab practical. Okay, practical lab awak. Right. Okay, iaitu dalam cyber security ada satu terms yang apa nama yang digunakan selain daripada awak kena tahu macam mana nak hack, awak kena tahu macam mana nak create virus, awak kena tahu macam mana nak apa nama nak nak menggunakan John the Ripper dan sebagainya. Right. Selain daripada itu, awak kena tahu asas dulu. Right. Hari tu last kita dah buat tentang macam mana nak hardenkan kita punya PC ataupun kita punya physical device. Right. Okay. Di antara lain yang kita nak tengok hari ni adalah tentang OSINT. Right. Tentang OSINT. 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 Okay. OSINT ni orang cakap apa? Dalam bahasa mudah dia, alright, OSINT ni adalah tools yang free. Okay, tools yang kita boleh dapatkan di website secara open. Okay, tanpa perlu kita menggunakan tool special macam Kali Linux dan sebagainya. Right, untuk kita buat recon. Okay, untuk kita buat tujuan OSINT ni adalah untuk kita buat recon. Okay, untuk kita buat reconnaissance ataupun kita panggil footprint. Okay, footprint. Okay, footprint. Okay, footprint tu adalah ataupun recon. Dia dipanggil fasa-fasa awal. Okay, fasa-fasa awal macam mana kita nak dapatkan maklumat. Right, dapatkan maklumat ataupun gather information. Okay, gather information. Dalam cyber security benda ni sangat penting. Okay, awak jangan ingat cyber security ni hanya untuk hack dan sebagainya. Okay, mendapat maklumat ni adalah satu cara, bukan satu cara. Ini adalah initial phase. Okay, initial phase. Okay, macam mana kita nak further kita punya step untuk sama ada untuk mengelakkan daripada kita dihack ataupun kita nak testing hacking. Alright. Kalau awak pergi exam macam certified ethical hacker, okay, footprint ni adalah dua ataupun tiga bab. Okay, footprint dan juga recon. Okay, OSINT ni adalah satu pengkalan, dia bukan pengkalan data lah, dia macam satu website. Satu website. Saya cerita secara OSINT secara umum. Okay, OSINT ni secara umumnya adalah kita boleh gunakan untuk untuk kita buat reconnaissance, alright, dengan menggunakan open source. Alright, menggunakan open source. Dan hari ni kita nak tengok website-website yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan maklumat tertentu. Alright, untuk maklumat tertentu. Alright. Okay. Okay, pertama sekali saya nak tunjukkan satu website lah, satu website yang mana website tu, alright, kita gunakan untuk kita secure kita punya password. Okay, untuk strengthen kita punya password. Alright, kita punya password. Okay, contoh. Contoh biasa kalau awak pergi ke kelas-kelas cyber security, dia menggunakan password. Kita tengok perbezaan. Okay, Okay, password yang pertama, okay, kita masukkan PASSWORD. Okay, ini password yang pertama. Okay, ini password yang kedua. Right, password yang kedua. Okay, ini password yang ketiga. Okay, password yang ketiga. Okay,
Okey. Okey, ini password yang ketiga. Right, kita tengok. Okey, website ni, okey, kita panggil website ni, bukan kita panggil, website ni adalah security.org. Okey. Security dot based on apa nama, disediakan oleh security.org. Okey. Security.org. Okey, awak boleh gunakan. Okey, awak boleh gunakan sama ada awak nak share dengan kawan ataupun awak nak sendiri. Alright, untuk awak check awak punya password tu easy to hack ataupun mengambil masa yang lama. Okey, mengambil masa yang lama untuk dihack. Alright. Okey, kita ambil contoh macam ni lah. Kita ambil contoh 3 password ni. Kita tengok. Okey, kita tengok. Okey, contoh saya ambil password yang pertama. Okey, kita ambil password yang pertama. Copy. Okey. Kalau saya ambil password yang pertama ni, PASSWORD ni, apa dia punya result dia? Instantly. Instantly. Okey, maksudnya password awak tu bila awak menggunakan perkataan PASSWORD tu, alright, sangat mudah untuk dihack. Okey, dengan segera. Okey, dengan segera. Okey. Yang kedua, kita tengok. Yang kedua, mengambil masa lebih kurang 19 minit. Okey, 19 minit untuk dihack. Sebab apa? Sebab kita menggunakan apa nama, karakter-karakter yang biasa. Okey, karakter-karakter biasa yang digunakan secara umum. Okey. A kita gunakan @ okey, simbol S tu kita gunakan simbol $, okey, simbol duit dan sebagainya. O tu kita gunakan bukan O, kita gunakan apa nama, kita gunakan number zero, alright. So dia agak lama berbanding dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi instantly, yang ni ambil masa jugalah 9 minit untuk hack awak punya password tu. Alright. So yang ketiga, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga ni mengambil masa 2 tahun untuk crack password awak. Right? Sebab apa? Sebab kita selang sendirikan dia dengan dot. Okay, kita selang sendirikan dia dengan dot. Okay, so ini tool yang digunakan, yang di-provide oleh security.org ni agak useful lah. Okay, ini salah satu daripada OSINT. Okay, salah satu daripada OSINT. OSINT ni Open Source Intelligence. Right? OSINT ni short form dia adalah OSINT. Okay, dia punya the full sentence dia adalah open source intelligence. Okay, open source intelligence. Itu maksud OSINT. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, okay, saya nak bagi satu lagi tool kita gunakan adalah virus total. Okay, virus total ni saya bagi tool yang free lah, yang tak perlu awak subscribe. Kalau awak nak tools yang lebih advance, okay, okay, awak nak dapatkan info yang lebih banyak, of course awak kena subscribe. Okay, of course awak kena subscribe, right? So tools yang saya bagi ni tools yang free tanpa perlu kita subscribe. Mungkin tanpa perlu kita login pun. Alright, contoh macam ni. Okay. Contoh macam virus total ni. Virus total ni dia boleh check awak punya hashing, okay, file yang awak upload untuk dia check. Alright, dia boleh check awak punya metadata. Okay, dia boleh check file punya metadata. Okay, metadata. Metadata ni dari segi dia punya size, dari segi dia punya type of hashing, okay, protokol ataupun apa nama, protokol yang digunakan, okay, hashing yang digunakan. Right, contoh saya ambil satu file. Okay, saya ambil satu file. Apa file saya nak ambil contohlah saya ambil file hardening window ni. Alright, hardening window. Okay, dia klik, dia check, dan dia upload.
Okay, kita tengok apa yang mungkin akan berlaku. Okay, dia akan tunjuk. Okay, dia akan tunjuk semua vendor ni maksud dia adalah uh, platform yang security platform. Okay, yang ada built in dalam VirusTotal ni untuk check awak punya file tu. Okay, ada virus ataupun tidak ada flag. Okay, ada virus, ada flag ataupun tidak ada flag ni maksudnya macam nak cakap flag ni macam contoh awak nak menikah dengan nak darah mana-mana ke. Okay, awak cari research pasal dia, lepas tu tengok macam ada masalah. Flag tu adalah masalah. Faham tak? Awak faham saya rasa. Okay, macam flag. Okay, maksudnya dalam kes ni file yang kita upload ni tak ada flag lah. Okay, tak ada flag daripada benda-benda yang ada ni, daripada Google, daripada Gdata, daripada Fortinet dan sebagainya. Right? So tak ada flag. So means file awak tu boleh dikatakan sebagai clean. So kat sini pun dia bagi metadata berkaitan dengan basic property berkaitan dengan file tersebut. Okay, dia bagi hashing file dia. Okay, hashing format dia. Right? Lepas tu dia bagi SSL punya security shell dia. Okay, security shell punya code deep dia. Alright, kemudian dia bagi berapa size dan sebagainya lah. Alright. Lagi apa lagi? Ni tak apa lah. Okay. So ini salah satu. Okay, VirusTotal. Dan dia juga VirusTotal ni juga boleh juga kita masukkan URL. Okay, contoh awak dapat link mana-mana kan, yang awak suspicious kan, awak dapat link daripada WhatsApp ke apa ke, daripada Telegram ke, yang kehendakkan awak masuk ke dalam link tu, right, dan awak suspicious. Okay, so awak boleh gunakan VirusTotal ni untuk menyemak, alright, untuk menyemak link tersebut. Untuk kat sini saya tak adalah link special apa. Okay, saya guna link website je lah. Okay, untuk search detail tentang tentang website tersebut. Alright, detail pun tak detail lah. Dia scan daripada segi security, ada flaw ke tak ada flaw, ada vulnerability ke tak ada vulnerability kan. So dia scan daripada situ lah. Right, so ini dia punya skor 0.96. Maksud dia sangat secure lah. Okay, sangat secure. Right, so kat sini dia akan beritahu ini adalah website berkaitan dengan news dan juga media dan sebagainya. Right, apa lagi info dia beritahu, dia bagi tahu IP. Okay, kalau awak check balik kepada lab yang kita buat yang lepas kan, saya buka balik lah. Kebetulan saya buat pada hari yang sama video ni. Alright. Okay, kalau awak tengok IP dia 01042221 ni sama macam ni. Alright, 01042221. Okay, sama. Okay. Alright. Kemudian body length, okay, dia punya hashing, alright. Dan dia punya header dan sebagainya, dia bagi tahu detail, okay, tentang metadata bagi website ni. Okay, bagi website yang kita check. Alright. So awak boleh test, awak boleh try, okay, menggunakan VirusTotal untuk dapatkan info kaitan dengan website tertentu. Alright. Okay. Alright. Lagi apa website yang saya nak tunjukkan? Ni dah. Ya, okay. Lagi satu adalah Quills SSL Lab. Okay, Quills SSL Lab. Okay, Quills SSL Lab ni, alright, dia adalah OSINT. Okay, untuk kita check dia punya connection. Okay, untuk kita check dia punya connection. Awak kena faham macam ni, seolah-olah macam website tu adalah satu rumah. Okay, satu rumah. Tugas Quill SSL Lab ni, tugas dia adalah untuk check pintu, untuk check tingkap, untuk check bumbung, sama ada tingkap tu kuat ke tak kuat, ada grill ke tak ada grill, pintu tu kunci dia okey ke tak, guna solek ke tak, bumbung tu buat daripada atap ke daripada atap rumbia ke ataupun daripada atap zinc ke dan sebagainya. Alright, dia check daripada sudut connection, right, connection ke website tersebut ataupun website lah ataupun domain, right. Okay, contoh kita gunakan website yang sama. Okay, kita gunakan website malaysiakini.com. Okay, kita tengok apa result dia.
Okey kelas kalau awak tengok apa nama kepada testing yang dibuat oleh quillSSL.com ni, QuillSSL ni SSL Lab ni, right? Awak tengok domain ni, awak tengok IP ni, ya IPv6 dan juga IPv4 yang ada kat sini, okey. Kalau awak buat NS lookup macam kita buat hari tu pun dia akan keluarkan IP, dia sepatutnya akan keluarkan IP dan juga dia akan keluarkan IPv6 dan juga IPv4 yang sama. Okey, macam saya buat kat sini. Alright, kita NS lookup kan www.malaysiakini.com tu. Okey, dia akan keluarkan IP dan juga apa nama IPv6 dan juga IPv4 yang sama. Alright. So sekarang ni lama sikit. Sebab apa? Dia tengah check setiap IP ni. Alright, dia tengah check setiap IP. Macam ni grade A-. A- ni tak cukup A lah. Okey, kalau A tu kiranya sangat secure. Dia punya connection dia. Kalau yang IP yang pertama tu agak kurang secure A-. Tapi still secure lah. Okey. Boleh katakan sangat secure lah. Okey, A- ni kira orang cakap apa? Kalau awak dapat A- 3.7 3.7 tinggi lah tu. Kan scoring tu tinggi lah. Okay, not bad lah. Okay. Ah. Alright, kita tunggu sekejap sampailah dia siap. Okay, result IP yang kedua pun sama. Dia dapat A-. Okay, kita tunggu kejap untuk IPv6 dia. Right, dah 90% complete ni. Right. Dia ambil masa sikit lah. Okay. Awak boleh buat lah. Ambil masa sikit. Okay, buat. Tengok dia punya result dia. Okay, daripada sudut connection security dia. Ni kelas. Okey, lama sangat. Okey, sekarang ni pun dah pukul 4 pagi. Saya pun tak tidur lagi ni. Alright, okey. Okey, kita tengok apa dia punya ni A-, kan. So result dia not bad lah. Okay, kita tengok detail bagi setiap IP. Right. Okey, tengok IP yang pertama, okay, result dia. A-, certificate dia okey. Certificate dan juga protocol support dia adalah 100%. Okey, cipher strength dan sebagainya almost 85%. 90%. Kan key action dia pun apa nama 90%. So daripada sudut apa nama result ni, overall Malaysia kini dia punya security dia okey. Okey, dengan IP ni lah. Okey, dengan IP ni. So kat sini pun dia bagi detail, okey, dia bagi detail tentang apa nama fingerprint SHA. SHA ni awak kena ingat ni hashing. Nanti kita akan belajar macam mana nak buat hashing. Alright, ini adalah protokol hashing. Alright, MDA dan juga SHA ni adalah protokol hashing. Alright. Serial number dia bagi detail lah. Dia bagi detail tentang serial number, okay. Dia punya license dan sebagainya sehingga bila. Okay, kalau awak tengok ni valid sampai 12 November 2025 nak habis dah tu. Alright. Dia mungkin renewable dia mungkin setahun sekali, mungkin setahun 2 tahun sekali, tak tahulah. Okay. Apa lagi dia beritahu detail kat sini? Dia beritahu okay, trusted. Okay, trusted yes. Okay. Alright, kemudian certificate, additional certificate, okay, jika ada. Right, ini certificate nombor 2, EC256, ni dia punya hashing dia. Right, dia bagi semua detail yang ada kat sini berkaitan tentang website apa nama malaysiakini.com. Okay, malaysiakini.com. Right. Okey so awak nampak kan? Awak nampak apa nama dia punya protokol. Protokol pun dia guna protokol yang terlatest lah. Okey, TLS 1.3. Okey. So yang bawah-bawah tu SSL 2, 3. SSL ni dah tak banyak digunakan lah. Okey, oleh kebanyakan website ni tak banyak guna SSL. SSL ni dia punya apa nama? Dia punya nama penuh dia adalah secure socket layer. Okay, secure socket layer. Okay, SSL. TLS ni adalah transport layer. Okay, transport layer. Okay, transport layer apa nama transport layer protocol lah. Okay, transport layer protocol ataupun transport layer security. So yang paling latest adalah 1.3. Jadi website ni dia menggunakan TLS 1.3. So okey, sangat secure lah. Okey, sangat secure. Okey, yang mana kalau SSL tu itu adalah protokol yang lama. Okey, banyak apa nama website yang terkini okey dah tak menggunakan dah. Okey, tak menggunakan dah apa nama SSL. Right.
Okey, dan TLS ataupun Transport Layer Security ni dia lebih, dia lebih selamatlah. Okey, dia lebih selamat. Okey. Kalau kata awak buka satu website contohnya kan, awak buka satu website dia ada, jap saya tunjuk contoh. Okey, satu website, uh, apa nama, kejap kita tengok website mana. Website, kalau kita buka website Bank Islam ke apa. Bank Islam. bankislam.com. Ingat tu. Okey, bankislam.com. Okey, dia ada apa nama, dia ada, kalau awak klik dekat dia punya kepala kepala apa nama, kepala mangga tu, mangga tu, simbol lock tu kan, okey, dia akan bagi tahulah. Dia akan bagi tahu certificate is valid dan sebagainya, connection is secure kan. So itu maksud dia menggunakan apa nama, TLS lah. Okey, dia menggunakan TLS, alright. Dia menggunakan TLS. Okey. So itu dia punya ni lah, dia punya detail dia. Okey, ni tengok dia guna Azure 256. Ini adalah Azure yang terkini juga, right? Version 3. Okey. Lepas tu uh, kejap. Certificate dia ini semua dia punya apa nama? Dia punya detail lah. Okey, dia punya detail tentang security. Security bagi satu-satu website. Okey, right. So itu yang ditunjukkan dalam website SSL Lab. Okey, SSL Lab, right? Okey, dalam SSL Lab. Okey. So dia tunjukkan tentang connection. Okey, dia akan menunjukkan tentang connection satu-satu website, sama ada secure atau tak secure. So macam ni dia dah bagi. Okey, dia dah bagi setiap IP tu. Okey, setiap IP dia ada connection dia tersendiri. Okey. Yang ni pun menggunakan apa nama, sama jugalah. Okey, dia gunakan TLS 1.3. So means terkini. Okey. So kita tengok jap. Kita masuk balik tadi, tengok Bank Islam. bankislam.com. Okey, Bank Islam dia ada 2 IP. Dia ada 2 IP sahaja. Dia ada 2 IP sahaja Bank Islam. So dia tak ada pun apa nama, menggunakan IPv6. Tak gunakan IPv6, dia gunakan IPv4 saja. Right. Okey. Okey, sementara kita tunggu tu, biar dulu jap. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada OSINT framework. Right, kita nak tengok kepada OSINT framework. Okey, OSINT framework ni, right, OSINT framework ni, okey, dia adalah OSINT framework dia adalah satu website. Okey, dia adalah satu website yang mana dia menggabungkan ke semua OSINT yang ada. Right, semua OSINT yang ada. Who is, contoh who is lookup tak tunjuk lagi awal. Who is lookup. Okey, who is lookup macam ni kan. Who is lookup. Okey, contoh kita nak masuk website malaysiakini.com. Okey, kita masuk website malaysiakini.com. Apa yang kita nak dapatkan info tentang malaysiakini.com? Right. Okey, kita boleh dapat info tentang dia punya pendaftar dia. Okey. Registrar dia amazonregistrar.com. Amazon Registrar Incorporated. Okay, server dia Amazon. Right. Update 2024, expired 2031. Okay, kemudian dia punya created apa nama domain ni, right? Domain ni created pada tahun 1999, right? So ini dia punya apa nama ni lah, dia punya IP. Okay. Kemudian dia beritahu detail lagi, okay, tentang di mana didaftarkan, right? Tadi platform tu adalah apa nama?
apa nama, Amazon kan. So ini address tempat dia, pendaftar dia, okey, di Great Britain, okey, Middlesex, Great Britain, right. So apa lagi info yang ada dia bagi? Macam-macam lah dia bagi. Okay, kita boleh tengok macam-macam info kat sini. Okay, ini step untuk dapatkan info berkaitan dengan website-website yang kita nak cari. Right? Okay, kita boleh gunakan macam-macam tool yang ada secara open source. Okay, tanpa kita gunakan kali Linux lagi pun. Kita tak gunakan platform untuk hacking lagi. Right? Okay, OSINT. Alright. Kemudian okay, saya nak tunjuk platform apa nama ni. Hmm, OSINT, okay. OSINT framework. Alright, OSINT framework. Okay, OSINT framework. Hmm, OSINT mana tadi aku buka ni. Okay, lagi satu Shodan. Okay, Shodan.io. Okay, Shodan.io. Okay, Shodan.io. Okay, Shodan.io ni okay, tapi sekarang ni dia agak limited lah. Dia agak limited. Correct? Dia agak limited. Sebab apa limited? Sebab dia kena subscribe. Okay, dia kena subscribe. Okay, dia kena subscribe. Okay, that's why dia apa nama tak prefer untuk menggunakan Shodan. Okay, tak prefer untuk menggunakan Shodan sebab apa? Dia kena subscribe. Okay, dia bagi basic info lah, tapi dia bagi jugalah, dia ada bagi info ini dan sebagainya. Kan, okay, dia bagi tentang apa nama server yang digunakan, Ubuntu. Dia punya OS dia adalah Ubuntu. Ni info-info yang kita nak sebenarnya. Right, info-info yang kita nak. Alright, penting. Okay. So kalau nak lebih lebih lagi info berkaitan dengan satu website, awak kena subscribe lah. Awak kena subscribe. Okay, saya nak pergi kepada OSINT framework. Okay, OSINT framework. Okay, kita masuk kejap sini. Okay, kita tengok OSINT framework. Okay, OSINT framework. Okay, ini OSINT framework. Okay, bila awak buka website OSINT framework tu, ini dia punya apa nama? Dia punya ni lah paparan dia. Alright. Okay, dia ada banyak sangat apa nama tools OSINT. Tools yang open source yang kita boleh gunakan, right, untuk kita dapatkan maklumat. Right, contoh awak nak cari username. Contoh awak nak cari kawan awak punya username. Dia ni masuk kat website mana ni, nama dia ni. Okay. Okay, awak boleh cari kat sini. Okay, awak klik kat atas tu, right, dia akan keluar lah website-website ni. Okay, awak boleh gunakan. Okay. Contoh tadi kita akan gunakan apa? Kita gunakan apa tak ada okey untuk pengetahuan awak dalam OSINT framework ni bukanlah semua yang dia list ni boleh kita gunakan direct straightforward, tak. Contoh macam Sherlock ni. Okey, Sherlock ni, okey, kita kena masukkan dalam kali. Kita kena install dalam kali. Okey, untuk kita gunakan Sherlock. Nanti saya akan tunjuklah macam mana nak gunakan Sherlock. Okey, kalau yang ni dia based on website based on website. Okay, masukkan nama korang, masukkan nama apa nama, and then tengoklah apa yang ada di website mana. Jap, tengok jap. Apa ni? Bad, alamak, silap. Silap. Head, 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 head. Okay. Incorrect. Ini head juga ke? Alah, buang masa. 3, 4, 5. Okay. Correct. Ada nama. Oh, ada. Gaming Blogspot. Dia check lah. Okay, dia check, dia scan awak punya
Awak punya username tu, check ada wujud dekat mana. Right, abuharah.spot.com bukan saya punya ni. Oleh punya. Okay, so dia cari lah. Okay, dia cari website mana yang ada nama awak, yang ada nama username awak tu. Right, dia proses macam ni, dia tengok proses sampai lah kepada 680. So dia tengok kepada website-website yang apa nama, yang biasa digunakan lah. Okay, biasa digunakan. Tengok PayPal pun keluar. Alright, PayPal pun keluar. Okay, ni bukan saya ni. Maknanya dah ramai dah orang guna, apa nama, orang guna nama ni, username ni. TikTok ni mungkin ya. Tengok jap. Bukan juga. Ya, bukan juga. Tengok jap ni. Bukan juga. Zapeto. Zapeto ni apa? Okay. So, awak boleh tengok lah. Okay. Nama awak tu yang biasa awak gunakan tengok ada di mana-mana kan. Ada di apa nama, website-website sosial yang mana. Alright. Okay. So, ada yang boleh guna straightforward, ada yang tak boleh digunakan straightforward, yang kena masukkan dalam apa nama, dalam kali Linux kan untuk digunakan, right? Contoh lagi, email address, okay, email search, right? Tengok, okay, cari email dan sebagainya. Okay, awak rajin, kalau awak rajin awak test satu-satu. Okay, test lah, tengok kan, belajar, explore. Right, benda ni awak kena explore. Okay, saya bagi apa nama, platform, saya share dengan awak, so awak explore. Okay, awak explore. Okay, menggunakan OSINT. Okay, kaedah menggunakan OSINT. Alright, tadi apa nama, yang ni direct yang ni kalau tengok kat sini, selain daripada kita gunakan apa nama, NS Lookup dan sebagainya, kita boleh menggunakan apa nama, semua yang ada kat sini, right? Kena test, dia kena test. Tengok jap. Hmm. Baik, ini disclaimer. Saya tak bertanggungjawab atas apa yang awak gunakan. Okey, tujuan awak dan juga apa nama, maksud awak gunakan benda-benda ni, okey, sama ada baik ataupun jahat. Alright, saya harap awak gunakan untuk kebaikan lah. Alright, untuk sharing dan sebagainya. Okey, tapi benda ni kalau awak silap guna pun boleh gunakan untuk buat benda-benda yang tak betul. Alright, disclaimer yang itulah. Okey, tujuan dan saya ajar ni adalah untuk semata-mata untuk educational purpose saja. Alright. Okey, selebihnya awak explore dan gunakanlah untuk kebaikan. Alright. So explore. Okay, awak kena explore scene framework ni sebab saya ada buat satu task dalam kita punya apa nama, practical assignment. Okay, menggunakan OSINT framework. Alright. Okay, itu masuk OSINT. Alright, itu masuk OSINT. Itu awak kena tahu. Ini famous dalam cyber security. OSINT adalah famous. Perkataan OSINT tu sendiri adalah famous. Jadi bila orang tanya awak, OSINT awak guna tak OSINT? Hmm. Kalau awak tak tahu OSINT pun awak tak tahu, itu masalah. Alright. Okay. Alright. Okay, kelas Okay, itu berkaitan tentang OSINT. So cuba explore. Right. Nanti saya akan bagi task berkaitan tentang OSINT. So nanti ikut kepada bukan ikut step ikut apa benda yang saya nak dalam task tersebut, menggunakan OSINT framework dan sebagainya. Right. Okay, kita jumpa next kelas insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.